Tadi saya cakap, oh aku tercekik. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke Andy Izaki Channel Kod dia dalam segmen cerita seram seriau. Seperti biasa guys, yang mana yang hadir baru sampai kat channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment dan share dan hit bell notification untuk sebar maklumat dan info daripada Andy Izaki Channel. Seperti biasa, kita layan intro dahulu. Check it out. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, Kod dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah, yeah, yeah. Okay guys, selamat kembali. Seperti di minggu-minggu yang lepas, sama juga minggu ni kita masih lagi dalam segmen kolaborasi dengan IFC, Immigration Football Club. Dan hari ini, ketika ini, aku berasa sangat bangga sebab aku dapat tetamu jemputan yang terlalu istimewa, yang aku anggap dia ni legend. Masa aku kecil lagi dia duk main bola orang. Dan sampai sekarang juga. Okay guys, aku perkenalkan, ini dia Datuk Zainal Abidin bin Hassan. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, jadi nervous ni. Okey Datuk, minta Datuk cerita sikit, sedikit tentang diri Datuk dan apa yang Datuk sekarang buat sekarang lagi. Sekarang saya bersama IFC sebagai Technical Director di Liga A1. Ini adalah tahun yang keempat saya. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan keputusan, result dan juga baik di dalam IFC A1 ni. Kita mencapai banyak kejayaan dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengurusan IFC, khususnya daripada Datuk Ketua Pengarah hinggalah ke semua pegawai, Dr. Syamin, Tuan Hakimi dan semua pegawai lain memberi kepercayaan penuh. Memberi kepercayaan penuh pada saya untuk mengendalikan ataupun untuk memberi saya kuasa di dalam teknikal bola sepak immigration. Jadi ini satu penghormatan dan kebanggaan saya lah bersama IFC sehingga hari ini kami boleh dikatakan Alhamdulillah setakat ni kami berjaya di dalam bentuk mengadakan satu pasukan yang baik. Alhamdulillah. Okey Datuk, sebenarnya kita main sini, saya jemput Datuk untuk main dekat podcast saya ni bukan sebab nak cerita bab yang bola apa semua. Yang ni je lain sikit tu. Okey. Segmen pun cerita seram seriau. Ya, betul. Okey, sekarang sebelum ni Datuk banyak cerita dekat podcast lain, saya pernah tengok Datuk cerita bab bola banyak kan. Dan di sisi lainnya saya nak tengok Datuk bercerita tentang kisah seram yang pernah Datuk alami. Boleh tak boleh? InsyaAllah saya cuba kalau itu seram lah. Ya. Tapi bagi saya dia menyeramkan lah. Menyeramkan lah. Tak ada masalah. Janji seram. Betul. Dia seram Datuk. Sebetulnya dia bukan libatkan perkara yang gaib atau hantu. Tak. Dia seram ni banyak cabang. Betul tak tu? Betul. Jadi kita akan turun dengan cerita pertama lah, yang berkaitan dengan cerita seram seriau. Betul. Itu dah ready? Ready? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Disilakan tu. Saya pernah lalui lah. Saya pernah lalui satu ketika saya bersama Coach Dola melatih pasukan Pahang. Okey. Kami ada perlawanan di Johor Bahru. So selepas tu selepas perlawanan malam tu saya pulanglah ke Kuala Lumpur. Kebetulan pasukan pulang ke Kuantan. Saya drive seorang-seorang
Jadi habis game tu dalam pukul 10 lebih 11, okey saya pun terus balik. Dan ada satu tempat, satu saat, satu ketika saya mengalami kemenangan. Kemenangan Saya mengalami kemenangan. Ada lintasan yang saya tak nampak. Tiba-tiba ada lintasan yang saya tak nampak. Tiba-tiba saya pun melanggar dan kereta saya automatik mati dan dia lock tayar terus 4 lock dan terus berhenti di tepi. Alhamdulillah lah dia berhenti di tepi. So seketika saya ingin turun, satu kereta lagi terbabas. Dan dia di tempat yang sama dan keempat-empat tayar kereta tu betul-betul di pintu kereta saya sebelah. Saya pun terkejut. Masa tu dah lutut semua lemah longgar lah. So seorang lah tu tak tahu apa yang saya langgar dan tak nampak apa yang saya langgar. Jadi selepas kereta di sebelah saya tu, saya pun pemandu kereta yang lalu lintas pun berhenti. Tanya, tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah saya tak ada apa-apa dan mereka buka pintu untuk saya dan bawa saya keluar. Pertama sekali saya tanya, lepas dia bawa saya keluar, pertama sekali saya tanya saya langgar apa. Kan? Sebab saya memang tak nampak saya langgar apa. Okey, and then? Jadi saya keluar kereta. Dah tak terdaya nak jalan dah. Sebab terkejut, takutan. Jadi lembek satu badan lah. Lembek satu badan. Saya pun duduk tepi. Lepas tu baru diorang kenal saya. Kata apa diorang tak cam lagi lah. Tapi masuk baru diorang kenal saya. Lepas tu cakap, coach, boleh tampang tanya? Saya nak tahu saya langgar. Coach tanya dia orang lah. Saya tanya. Dia kata coach langgar sebiji tayar besar. Tayar besar? Tayar besar. Memang tak nampak. Tayar pun saya tak nampak. Sebiji tayar besar. Dan jadi saya cakap saya langgar tayar besar. Lepas tu dalam kereta yang sebelah saya tu, yang terbalik 4 tayar. Terbalik? Dia terbalik sebelah. Mana 2 tayar. Terbalik ke dalam mengiring. Alright. Mengiring. So saya tanya yang kereta tu. Dia kata dia tak tahu. Dia tak apalah, saya diam lah. Lepas tu aku relax juga. Saya duduk lah. Dia orang pun tolong kereta yang sebelah tu. Lepas tu pakcik tu pun keluar nak dia nangis-nangis. Saya pun tanya. Lepas tu saya tanya pakcik tu. Pakcik langgar apa? Tak, saya elak tayar. Tayar? Tayar yang tentu ni? Tayar yang sama. Bayangkan saya memandu boleh kata laju jugalah. So kalau saya melanggar tayar tu, saya rasa tayar tu dah tak ada kat situ melambung. Tetapi di tempat yang sama, pakcik tu pun mengelak benda yang sama. Benda yang sama. Lepas tu saya tanya budak tu, tayar tu di mana? Dia tunjuk tu, ada di situ. Memang ada? Tayar lori kot? Memang tayar lori. Tayar lori? Memang tayar lori. Tapi tayar tu tak pergi mana? Kat situ juga. Kat tempat yang saya langgar. Pakcik tu pun elak tayar yang saya langgar. Dan tayar tu pun masih di situ lagi. Takkan tak terpelanting? Okey, jadi itu lah. Ya. Jadi saya pun diam lah. Lepas tu saya tengok jam. Saya tengok jam dalam 12, 3 minit, 5 minit. Maknanya saya mengalami kemenangan tu tepat pukul 12. Dengan kenderaan yang sama tu jugalah kan. Lepas tu tak apa lah. Saya tak tahu apa lagi lah. Saya masih tu lah. Alhamdulillah saya tak ada langgar benda-benda lain lah. Okey. Lepas tu polis pun datang ni, tarik tu truk. Lepas tu polis pun tanya, tengok ambil statement. Saya pun cakap, orang semua cakap boleh saman lah kalau jumpa lori ni. Saya pun tanya polis pun cakap, coach selamat Alhamdulillah. Rupanya tempat tu sedikit keras. Yang jadi saya pelik tu, saya tahulah berapa deras dan cara saya langgar tu, makna tayar tu patutnya melambung ke kalau ikut logik dia macam tu lah kan. Ikut logik dia kat situ. Rupanya tempat tu memang selalu aksiden dan banyak kematian.
daripada tempat saya tak beritahu lah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Jalan tu lah. Kawasan tu. Okey. Dan banyak bas-bas juga mengalami kemangan kat situ yang meragut nyawa yang banyak. Jadi bila polis cakap alhamdulillah kos selamat. Itu pun cukup lah, alhamdulillah lah. Tak fikir yang lain lah. Pegawai polis pun cerita dengan saya lah keadaan kat sini macam mana. Saya pun diam lah. Saya pun diam lah. Lepas tu masih lagi main di fikiran saya. Kenapa Taya tu ada di situ lagi? Itu yang menyeramkan lah. Seram. Saya tak cakap. Betul. Okay. Habis semua kedaian buat report semua. Bila nak claim insurans tak panggil saya balik. Okey, sebab? Cakap coach, kereta coach ni tak langgar tayar ni. Dia betul tu. Itu yang lagi yang clean insurans tu. Kereta saya punya bentuk memang bukan langgar tayar. Dia macam melanggar satu tiang yang tegak. Macam tiang elektrik. Satu benda yang tegak. Sebab kereta saya masuk ke dalam. Daripada bonet depan tu. Masuk ke dalam. Saya kata saya langgar tayar. So saya ambil report. Tunjuk dia kata dia dah tengok dah. Dia kata bukan dia nak cakap saya Menipu lah. Bukan nanti menipu lah. Dia nak tahu lah dia nak tahu cerita sebenar. Sebab dia dah baca dah report. Dia pun pelik. Dia pun pelik sebab dia pun tengok gambar tayar tu, gambar kereta saya. Tapi dia macam dia bisik kat saya lah. Bos ni bukan langgar tayar ni. Mana macam tu lah. Itu yang buat saya seram. Tapi saya tengok kereta saya sendiri pun saya cakap memang tu boleh agak bukan tayar ni. Kalau Datuk tengoklah kereta tu. Kalau Datuk tengok kereta Datuk tu untuk boleh. Memang saya tahu saya bukan langgar tayar. Contohnya macam tak ada kereta lain. Ya. Malam tu kejadian tu tak ada kereta lain. Bila kejadian tu berlaku kereta berhenti, jalan tu memang gelap. Tapi kita ni takkan lupalah. Saya memang ingatlah. Sebab kita alami ni kan. Saya alami sini. Dan mereka pun cakap macam tak percaya saya langgar tayar. Saya pun tak nampak saya langgar apa. Orang yang cakap saya langgar nampak saya langgar tayar. Lepas dah kejadian tu ada satu kereta reverse. Dia highway kan. So tak boleh U-turn tak boleh apa. So nampak sebuah kereta reverse, nampak lampu putih di atas. Dia pun mengesahkan dia elak tayar tu. So tayar tu bermain daripada railing ke railing. So dia lalu dia dapat elak tayar sebab dia bawa sangat perlahan. Dia kata dah 50 60. Santai lah dia bawa. So dia elak tayar tu. Dia kata mesti ada orang langgar. Itu dia tengok kat cermin. Bila dia tengok kat cermin tu nampak ada pelanggaran, dia reverse. Dia nak balik. Dan dia pun mengesahkan bahawa ada sebiji tayar daripada tebing ke tebing tu berjalan. Berjalan tu bergerak. Tayar tu bergerak. Astagfirullahalazim. Sebab dia kena divider. Dia datang balik. Dia datang balik. Dia bergolek-golek. Ya Allah. Seram tu. So jadi kalau dia golek-golek, maknanya saya langgar, tayar tu tengah bergolek lah. Betul lah. Tapi kejadian kereta saya melanggar satu benda yang tegak. Satu. Kedua, kenapa tayar tu di situ lagi? Soalan dia itu je lah. Itu soalan yang itulah kenangan yang menyeramkan buat saya lah. Dia berlaku pertengahan tahun 2000 lah. Itu cerita pertama tu. Cerita pertama Itu yang pertama. Yang lain mah seram-seram dah kurang lah. Tak apa. Kita dia. Jadi kita relax dulu tu. Kita jumpa selepas ini. Okey guys, jumpa lagi kita. Okey Datuk. Tadi cerita yang pertama Datuk. Ni masih orang nak tengok ni, orang nak tunggu cerita yang kedua ni. Okey Datuk lah. Boleh, insyaAllah. Alright, okey. Kita teruskan dengan cerita seram seriau yang kedua. Cerita yang seram yang kedua tidaklah berapa seram daripada yang pertama. Tapi memanglah selalu melalui apabila ni dalam bola bila saya kalah sesuatu perlawanan penting tu, ia membawa hingga ke dalam jiwa dan jadi tertikam lah. Jadi ini selalu berlaku lah sebab terlampau banyak memikir. Yalah. Keadaan lah.
Keadaan selepas bermain. Okey. Mengalah, kalah satu perlawanan, kena jerit oleh penonton dan tak patut kalah. Jadi benda ni rasa macam tak nak main bola. Sorry abang. Tapi selalunya pun tersedar. Okey. Igawan mimpi tau. Ini Bawa sampai tidur ada baiknya makna benda ni sampai kat kita dulu untuk kita sedar. Tapi ia selalu akan berlaku yang kita akan bangun 4 pagi, 5 pagi sedar. Okay. Jadi selalu apa yang saya buat, saya cepat. Rupanya kadang-kadang balik tak basuh, tak cuci kaki apa semua kan. Benda ni memanglah orang selalu bercerita, tapi bila kadang-kadang ia berlaku kat kita ingat balik kan. So bangun tidur tu memang terus pergi cuci kaki tapi dalam igawan dan mimpi tu macam memang boleh kata 70%, 80% tu memang ada kena dengan kita lah. Ia akan berlaku di dalam perlawanan bola sepak kan. Selalunya dalam perlawanan lah. Bila kita kalah, rupanya kita tertidur mimpi tu. Makna bawa sampai tidur kalau bukan dekat benda-benda lain, bola sepak pun boleh buat gitu. Kadang-kadang bila tu kita bangun tu terduduk kalau lah mimpi ni betul apa tak tu. Betul. Jadi kadang kita fikir apa kita buat salah. Tadi balik tak cuci kaki ke apa ke, tidur. Jadi benda-benda macam ni dia akanlah membawa kepada diri jika kita terlampau letih, terlampau penat ataupun mengambil benda-benda yang mudah. Ya, betul. Ingatkan di luar kita yang biasa ni je yang kena mimpi-mimpi macam tu. Dalam bola apa ada. Tidur. Kadang-kadang yalah, selalu kadang-kadang orang dia cerita dia jumpa binatang buas lah, bukan kan. Tapi macam saya ni selalu main bola ni, kadang berlakulah macam kecederaan, bangun-bangun migau Allah, elakkanlah daripada benda-benda macam ni kan. Iyalah, betul. Ini sebab apa? Lepas kita mimpi tu, situasi tu akan berlaku di dalam padang. Sebab bola kan. Betul. Semua beribu-ribu macam situasi yang berlaku di dalam padang. So apa yang kita mimpi tu semua memang ia akan berlaku di dalam padang. Jadi alhamdulillah lah kadang-kadang satu peringatan lah. Betul. Tapi kadang-kadang bila kalah betul-betul tu, nak tidur tu, bila kalah betul-betul tu, haraplah aku mimpi orang tak mimpi pula. Memang betul kalah. Dia berlaku. Iyalah. Mana kata mimpi tu macam jadi kenyataan. Kadang-kadang kalah final kan. Haraplah kalah aku ni, aku mimpi akan tepuk muka apa. Tak ada betul kan. Sampai tahap tu kan. Itulah. Okey tu. Zaman kanak-kanak tu takkan tak ada cerita seorang zaman kanak-kanak tak adalah. Kita cuma main nyorok apa ni semua. Kanak-kanak ni tak adalah. Ada sangat. Kadang-kadang nakalnya kita suka tengok bawah. Tengok bawah. Kadang-kadang rumah saya kampung baru. Dekat dengan surau. Rumah kampung baru. Dekat dengan surau. Kubur Jalan Ampang pun dulu panggil kubur kampung baru dekat. Jadi budak-budak dulu masa kecil-kecil nakal, main malam raya, raya ke, main mercun, kena kejar dengan orang-orang yang berkuasa, lari dalam kubur tu. Kecil-kecil kita lari masuk dalam kubur, lari kat kubur lah. Ada siapa berani masuk, gelap kan. Macam tu dah tak fikir lah. Lepas tu kadang-kadang kita pagi kita bangun, kita nak pergi surau. Rumah saya dekat dengan surau. Di masjid kadang-kadang dari jauh nampak orang pakai baju putih kan. Rupanya makcik ke kakak ke lagi semayang. Tapi budak-budak kita masa nakal-nakal, kecil-kecil nakal, tengok ikut bawah kaki tu, tunduk tengok bawah kaki. Nak tengok ada kaki kita. Ada kaki ke tak ada. Jejak tanah ke tak? Jejak tanah ke tak. Itu je lah nakal-nakal kita masa kecil. Tapi kalau besar buat tu tak berani. Memang salah. Nanti kecil kita tak kisahlah kita sebab jadi gurauan kan. Tapi kalau besar-besar sekali betul tak jejak, kita yang lari.
Okey Datuk. Dalam sepanjang Datuk main bola, start Datuk main bola sampailah sekarang Datuk ada jabatan dalam FIFA, dalam FAM kan. Okey, sampai sekarang daripada mula dulu sampai sekarang, ada tak kau dalam bola sepak yang betul-betul buat Datuk rasa seram lah sampai kata boleh membunuh karier Datuk sebagai seorang pemain bola sepak? Ada tak cerita seram? Bagi saya cerita seram Yang macam injured yang paling teruk lah. saya injured alhamdulillah lah. Saya dapat bermain lama. Cuma ada satu kejadian lah. Okey. Satu kejadian, saya pernah mengalami satu kecederaan yang luar biasa. Okey. Walaupun pihak perubatan doktor cuba mengubati saya, memakan masa yang boleh katakan panjang lah. Untuk recovery je. Tapi bila saya orang-orang menasihati saya, ada seorang melihat gambar, saya tak tahulah minat saya ke apa ke, dia tengok gambar, dia tahu saya injured. Oh, dia tahu. Okey. Jadi dia datang untuk mengubati saya. So secara tradisional, secara sukarela dia datang. Ya, secara tradisional dia mengubati saya dan alhamdulillah dia mengatakan macam injury saya ni terpijak benda ke apa ke, kan ada benda larangan. Injury macam mana tu? Injury lutut. Dia bila saya main bola tu ada satu pergerakan tu saya sakit. Okey. Dekat anggota badan lah. Di anggota badan lah. Okey. Satu pergerakan tu saya rasa macam saya sakit. Jadi saya cakap dengan orang yang datang nak ubati dia, saya cakap saya tak apalah, saya treatment dengan doktor. Dia kata, oh ni belum tahu lagi doktor boleh baik kan. So jadi melibatkan benda yang lain lah. Dia katalah. Dia nampak betul daripada side dia lah. Jadi dia nampak daripada side dia lah. Okey. Jadi tak apalah, okey saya ikhtiar lah. Alhamdulillah 3 hari saya mula bermain balik. Boleh perform balik. Sakit tu dah tak ada. Saya tak tahulah apa yang dia buat dan saya pun tak adalah nak mengata benda yang bukan-bukan ke apa ke. Saya cuma terima kasih pada masa Bapak tu Datuk dah bergelar pemain profesional dah? Masa tu belum era profesional lagi. Belum lagi. Masa tu masih lagi era amatur lah. Amatur lagi. Masa tu dengan tim mana? Pahang juga. Jadi dia mengubati saya secara tradisional, alhamdulillah. Dan saya pun kembali ke doktor. Saya cakap, saya beritahu dengan doktor. Dia kata okey lah. Dia kata, doktor pun cakap dia nak ikutkan, tunggu masa nak baik je. Kan, nak masa nak baik je. Tapi alhamdulillah lah ada orang membantu cepatlah recovery tu, mempercepatkan treatment lah. Tapi yang orang yang bantu tu adalah dengan cara tradisional. Betul. Kita rehat sebentar dan kita kembali selepas ini. Check it out. Okey guys, kita kembali lagi. Okey Datuk, IFC lah dia orang tengah promo Ayuh ke Stadium. Apa pandangan Datuk? Ayuh ke Stadium ni adalah satu boleh dikatakan peranan yang tinggi untuk membangkitkan pasukan ataupun pemain. Ya. Jadi bila sebut Ayuh ke Stadium, makna kita menjemput ramai penyokong untuk menyokong kita. Sebagai pemain bola ni, tiada siapa yang nak gagal bila stadium penuh. Ya, betul. Kan? Bukan kita kata stadium kosong kita tak main bagus. Mana kita main macam tak dihargai. Betul. Tetapi bila stadium penuh, kita rasa kita dihargai. Orang datang membeli tiket dan dalam tempat yang jauh-jauh, mengambil masa yang jauh-jauh, mengorbankan benda-benda lain untuk mendatang stadium. Ini adalah satu bagi saya lah. Ini adalah satu kepentingan bagi saya. Saya mesti membuat penyokong-penyokong ini puas hati. Puas hati dengan prestasi kita. Kenapa dia datang? Dia nak tengok kita main bola. Dia nak tengok kita main bagus. Kalah menang tu ada. Betul. Tapi biarlah corak permainan biarlah kalah tu mereka melawan. Puas hati. Betul. Puas hati. Jadi misi Ayuh ke stadium ni, jadi bila kita cakap Ayuh ke stadium, pastikan kita menjemput orang datang. Kita mesti menunjukkan satu
value, satu value yang baik. Alhamdulillah zaman saya boleh katakan daripada masa saya di Pahang 83, 80-an, di Selangor 80-an juga, stadium tak pernah susut. tak kosong. Tak kosong. Tak dulu kan. kosong. Dan saya tahu penyokong ni yang duduk di sini datang daripada mana. Penyokong kita tahu lah. Dan kita tahu penyokong ni mungkin penyokong ni dia penyokong ni memang orang kata hyper arwah motar. Penyokong ni mendiang arum ugem. Ni penyokong Kelang ni. Kita boleh tahu. Boleh tahu. Saya punya budak-budak kaum baru, saya tahu mereka di mana. Jadi mereka datang, satu, kita adalah budak-budak kampung dia. Kedua, takkan dia sanggup datang kalau kita main tak bagus. Ya, betul. Jadi itu penting. Jadi kepada pemain-pemain, kita menjemput penyokong-penyokong datang, ayuh ke stadium, menyokong kita. Ya. Sokongan mereka membawa peningkatan daripada segi pelatasi. Itu saya tak nafikan. Kita semangat ni. Saya tak nak kecewakan penyokong saya. Jadi mesti menanamkan benda ni dalam diri, sebab you dah terlibat memanggil penyokong-penyokong ayuh ke stadium ni. Jadi biarlah ia relevan. Relevan, puas hati. Jadi saya kepada penyokong teruslah membantu. Tetapi penyokong-penyokong pun, mereka pun kadang-kadang kena terima. Tidak semuanya perlawanan kita akan main bagus, kita akan menang. Jadi tetapi sokongan tu boleh membuat seseorang ataupun prestasi itu berubah. Ya, betul. Jadi dia ada twist dia situ. Betul. Jadi bagi saya, dengan peningkatan dah nampak sedikit bola sepak kita ni, kita dapat lihat penyokong-penyokong pun dah mula datang. Jadi kita teruskanlah dengan prestasi, kembalikan balik era-era sokongan tahun 80-an, 90-an tu, penuhkanlah stadium insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jangan lupa guys, ayuh ke stadium. Seterusnya tu, harapan Datuk untuk AFC season 25-26. Bagi saya, structure base untuk AFC di Liga A1 ni telah kukuh. Dan ia berjalan lancar dan pengurusan yang boleh saya katakan baik. Kerana kita mempunyai level by level of management. Ya, betul. Jadi ini semua berjalan dengan baik dan semua mengikut kuasa kerja masing-masing. Ya. Jadi amat tersusun. Jadi saya inginkan ini berterusan. Saya pun banyak belajar di IFC ni. Ya. Dan yang penting tugasan saya nak pastikan kekuatan pasukan tu. Ya. Kekuatan pasukan tu setimpal dengan apa yang telah dicurahkan oleh manajemen IFC. Saya nak macam tu tu. Okey tu. Jadi takat ini dahulu. Ya tu Okey, terima kasih banyak-banyak sudi hadir ke Andy Izaki. Sama-sama. Macamnya saya pun asal ni tak boleh balik. Silap balik lagi, tak boleh tidur ni macam tu kata. Pukul 3 pagi silap terjaga. Sebab terkejut kan. Syok. Jadi takat ini dahulu. Kepada yang baru hadir, jangan lupa subscribe, like, komen and share. Dan hit bell notification untuk semua maklumat daripada Andy Izaki channel. Jadi semacam selalu yang aku katakan, jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjaminkan kehidupan yang lebih baik. Betul tak? Betul. Okay. Kesihatan amat mustahak. Ya, betul. Jadi aku doakan kepada kita semua, semoga dimurahkan rezeki, insya-Allah, dipermudahkan segala urusan dan yang baik di dunia dan akhirat untuk kita semua. Insya-Allah, amin. Insya-Allah, amin. Okey Datuk. Okey. Alright, kita jumpa lagi di next video, di next cerita seram seriau yang seterusnya. Dengan siapa-siapa tetamu kita tak tahu lagi. Kita tunggu dan lihat. Coming soon. Okay guys, ingat tagline aku. Quote dia. Okey tu.